Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel, Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ini Pak Haji diminta oleh sahabat-sahabat Pak Haji untuk membuat komen mengenai pemimpin DAP yang nak minta derma untuk membantu mangsa kebakaran gas di Putrajaya. Jadi apa yang Pak Haji nak katakan kat sini, sebenarnya Anthony Locke tu dia syok sendiri. Adalah kerajaan Madani ni menyusahkan rakyat dengan harga barang mahal, tarif elektrik mahal, subsidi ditarik, cukai daripada 6 jadi 8, kemudian minyak diesel naik. Kemudian apa yang berlaku ni, dia nak minta pula rakyat untuk membantu untuk menderma. Anthony Locke, ini kes bukannya bencana alam. Ini bukan bencana alam macam banjir, ribut taufan ataupun gempa bumi. Ini kes seolah-olah ini kes macam satu kecuaian, kelalaian, tidak mengikut peraturan-peraturan. Ini perkara yang sepatutnya kerajaan memanglah kena bantu. Kerajaan yang kena keluarkan duit bagi bantu pada bangsa. Alhamdulillah macam Selangor dah keluar duit. Sekarang lu Anthony Locke, lu tak mau lagi minta derma sama orang apa bikin? Lu kan semua kasih susah rakyat ke? Lu pergi minta lah, lu punya kartel-kartel. Sekarang di AP banyak kartel mah. Kartel beras ada, kartel minyak ada, macam-macam kartel ada. Lu pergi minta Kekemat. Lu minta Toto, lu minta Magnum, lu minta itu Tiger punya company. Tolonglah. Kan? Apa pasal mau minta tambah rakyat? Dulu itu PH 1.0 masa jadi kerajaan first time kolek berapa banyak million itu duit konon-konon mau membangunkan negara. Itu wang mana pergi? Ni masalahnya korang ni. Bila ada masalah nak cari rakyat. Bila kau senang kau cekik rakyat. Bila masalah kau mohon pada rakyat untuk membantu. Bila korang ada kuasa korang pijak rakyat. Ini bukan Pak Haji tidak nak katakan jangan kita bantu mangsa. Kita kena wajib bantu mangsa. Kita kena mendoakan mangsa supaya mendapat pembelaan dan pertolongan. Tapi ini cara kerajaan Madani ni dia berbeza. Bila dia senang, dia ada kuasa, dia pijak rakyat, dia naikkan sesuka hati dia punya cukai, dia naikkan sesuka hati harga barang, dia naik dia tarik subsidi sesuka hati dia. Bila lah macam ini nak cari rakyat. Anthony Locke, lu pergi ronding sama SPRM Itu Ismail Sabri punya duit sakau ada 170 juta Lu pergi ronding minta itu wang lah. Lagi banyak lagi itu link wang M tu, teruangnya wang banyak Pergi minta sama dia kasih tolong lah. Kan? Mau minta rakyat apa bikin? Ini bukan pasal orang mau derma tak mau derma diam. Itu bukan soalnya. Anthony, bukan you panggil siapa tak mau derma diam. Ini rakyat punya wang sudah pakai Itu kerajaan negeri Selangor punya wang, bukan wang rakyat kah? Itu orang bayar cukai punya wang Lu jangan syok-syok sendiri lah. Lagi satu sahabat-sahabat. Kita dengar apa yang dikatakan oleh pihak siasatan mengenai perkara yang berlaku tu. Dia kata semua ikut SOP, semua ikut peraturan. Pelik bin ajaib. Tapi Pak Haji ada tengok dalam media sosial, ada satu orang yang mangsa kat situ mengatakan 31 hari bulan ada orang bekerja di dalam tapak yang meletup tu. Sedang korek. Kenapa polis tak nak panggil orang tu? Bu pergi tanya dengan dia. Sebab dia boleh keluar dalam media sosial. Dia mengatakan, dia menceritakan keadaan yang bagaimana berlaku 31 hari bulan tu. Kan? Kemungkinan juga itu sebab komen tak berani turun. Mungkin 31 hari bulan tu sebenarnya hantu buat kerja. Itu sebab ada 4 malam ada orang main mercon. Rupanya nak alam hantu. Kan? Itu sebab komen tak berani turun tempat kejadian. Kan? Jadi kalau nak cerita pasal SOP ni sahabat-sahabat puak-puak majlis ni kadang-kadang Pak Haji pun tak faham. Hari ni Pak Haji tengok jalan datar oleh majlis. Majlis tak cantik, warna hitam lawa je. Nanti dalam 2 hari, jabatan air pula korek. Bila korek, dia tampal, dah jadi jalan tu tinggi rendah. Betul tak sahabat-sahabat? Adakah itu yang dikatakan ikut SOP? Adakah yang dikatakan ikut syarat? Sepatutnya bila dia korek, dia minta mohon kelulusan daripada majlis. Kemudian, majlis mesti akan bagi syarat. Dah korek, kau kena tampal. Tampal tu ikutlah jabatan. Tampal asal macam mana yang ditak oleh majlis. Ini kau dah korek, lepas tu kau
tampal balik dah tinggi rendah, tinggi rendah. Lepas tu dah tinggi rendah, hari ni Jabatan Air, nanti 2-3 hari lagi TMB pula korek. Dah tinggi rendah dah jalan tu daripada cantik jadi dah terabur. Itu yang dikatakan ikut SOP. Dan dari segi perkara tu pun banyak benda yang tak ikut SOP, tak ikut peraturan. Lagi ini benda-benda yang melibatkan nyawa rakyat. Bahaya sahabat. Jadi Anthony Loke, lu tak payah cerita pasal minta derma lah. Tak payahlah. Itu tak pergi tanya balik. Itu Lee Kuan Yew masa dia jadi Menteri Kewangan. Itu masa PH jadi kerajaan 1.0. Itu collection berapa ratus million. Itu untuk membantu negara. Mana itu wang? Apa yang you punya declaration kepada rakyat? Apa yang you buat? Jadi tak payah wayang lah konon-konon prihatin kepada bangsa. Tak payah. Ini bukan bencana alam. Ini ibarat macam satu kecuaian. Bencana alam different. Ramai orang boleh bantu. Macam banjir. Ramai orang bantu. Ini rumah banjir hanyut pun dapat berapa ringgit. You tengok. Ini rumah kena itu bom. Gas. Berapa puluh ribu dapat. Tanggung macam-macam kerajaan tanggung. Rumah banjir ada dapat macam-macam. Tara. Tara tau. Lu dengar? Ada nampak? Jangan macam-macam. Lu mau minta derma, lu minta sama dia punya puak-puak lah. Lu punya puak banyak. Itu yang cerebur tanah, itu musangking. Lu minta sama itu musangking, minta okey lah. Tolonglah. Lu minta itu orang ceroboh tanah raupnya, betul tanam pokok-pokoknya. Pergi minta dia orang lah. Banyak lagi kata-kata beras. Lu pergi minta sana dia punya orang lah, pasti bantu. Kan? Tamanya minta sama rakyat. Rakyat sudah keluar wang. Bayar cukai, itu kerajaan baginya, itu wang rakyat yang bayar cukai punya. Lu kena ingat lah, lagi mau minta. Hayya. Lu punya orang berapa banyak tauke-tauke mah. Lu ingat lu dalam Madani tak ada sakau sana sakau sini. Lagi banyak company sakau-sakau, lu pergi minta itu sakau yang company lah. Kan? Jadi kepada rakyat Malaysia, jangan ingat Pak Haji tak nak membantu mangsa kebakaran. Kita sokong dan kita bersyukur ada juga kerajaan yang membantu mangsa kebakaran. Kita pun prihatin kepada mangsa kebakaran dan kita sentiasa berdoa kepada mangsa kebakaran. Tapi yang kita nak tegur ni, Mangkuk Ayun yang ni, nak minta derma. Banyak company-company yang dah sakau sana, yang projek korang bagi masa Madanon ni, korang tak nak minta, bantulah rakyat. Rakyat dah macam-macam masalah lagi kau nak minta susah rakyat. Itu je yang Pak Haji nak komen. Ini bukannya bencana alam. Ini adalah kecuaian. Kecuaian daripada pihak-pihak yang tertentu. Kan? Tapi bukanlah kita nak menguning jari pada sesiapa. Biar pihak polis yang menyesat. Kan? Kalau dia kata ikut SOP, jadi kita ingat macam mana. Kalau semua ikut SOP, macam mana boleh berlaku? Kita kena panggil bomo pula. Raja bomo. Supaya pergi teropong. Adakah tempat itu berhantu? Ada hantu yang boleh buatkan gas tu meletup. Itu sajalah sahabat-sahabat. Perkongsian Pak Haji dan komen Pak Haji untuk pemimpin-pemimpin DAP yang nak minta derma supaya mereka tu sedar sikit. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.